You're only AP Smart. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alia Damia, wartawan daripada Epismart TV PSS anda pada hari ini. Sekarang sedang berlangsungnya Majlis Persaraan Penolong Kanan Pentadbiran di Dewan Penghulu Mahmud SMK Alor Pasir pada 9 Oktober 2025 pada pukul 9 pagi. Marilah bersama-sama kita saksikan perkara yang sedang berlangsung sekarang. Cik Sarif kerana mereka Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Damia, wartawan Epismart TV PSS. Kini saya bersama dengan Puan Karinawati, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Puan Khairinawati binti Syuib, guru kanan mata pelajaran teknik vokasional Sekolah Menengah SMK Alor Pasir. Cikgu, bagaimanakah perwatakan pesara semasa bekerja? Okey, pesara kita iaitu PKP, iaitu penolong kandang pentadbiran Cik Lokman, seorang yang sangat berdedikasi dalam menjalankan tugas hariannya. Beliau adalah seorang yang sangat mesra di kalangan guru-guru dan juga di kalangan pelajar. Beliau sangat-sangat mengambil berat tentang tugas-tugas beliau guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang berada di SMK Alor Pasir ni. Utamanya pelajar SPM lah. Apakah sumbangan pesara yang paling bermakna di mata cikgu? Pengalaman beliau selama 34 tahun berada di dalam pendidikan ni sangat-sangat orang kata memberikan orang kata didikan kepada anak murid itu sangat-sangat berkesan di mana beliau telah menjayakan beberapa program SPM, contohnya seperti kem kecemerlangan SPM, kelas-kelas tambahan yang telah kita adakan sama ada secara kelas tambahan harian ataupun kelas tambahan secara mingguan, dan banyak lagi program-program yang telah beliau bersama dengan guru-guru kanan, guru-guru SPM dan juga bersama dengan anak-anak pelajar SMK Alor Pasir. Terima kasih Cikgu Khairinawati. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Damia, wartawan Epismart TV PSS. Apakah nama anda? Nama saya Muhammad Syakir Afiq. Nama saya Atikullah. Nama saya Muhammad Haikal. Apakah perasaan anda apabila tahu tentang persaraan Cikgu Lokman? Saya berasa agak sedih kerana Cikgu Lokman sudah lama mengajar di sekolah ini. Dia rasa sangat berduka cita kerana dia dah lama menjadi PKP di sini. Bagi saya, PKP ni adalah salah satu guru yang paling lama tinggal di sekolah ni, jadi membuatkan saya berasa sebab dan sedih. Terima kasih.